Assalamualaikum, nama saya Nur Ayuni binti Rosli. Hari ini saya akan menerangkan tentang infografik yang bertajuk pengaruh emosi dalam ingatan. Baiklah, saya akan mulakan dengan definisi. Emosi mempunyai peranan yang besar dalam cara manusia memberi perhatian, menyimpan dan mengingat maklumat. Dalam psikologi pendidikan, emosi mempengaruhi pembelajaran melalui beberapa bahagian otak yang utama seperti amigdala iaitu mengawal tindak balas emosi, hippocampus iaitu menyimpan memori baharu dan juga prefrontal cortex yang mana mengurus fokus dan memori kerja. Ketiga-tiga bahagian otak ini saling berkait antara satu sama lain dalam pengaruh emosi dalam ingatan. Saya akan mulakan dengan isi yang pertama, iaitu emosi menguatkan perhatian, iaitu attention booster, yang mana emosi meningkatkan fokus kerana amigdala mengaktifkan sistem kewaspadaan kepada otak. Kajian menunjukkan apabila seseorang berasa berminat, teruja atau ingin tahu, otak akan menapis maklumat yang tidak penting dan memberi laluan kepada maklumat utama untuk diproses. Dalam kelas, situasi atau bahan pengajaran yang menarik secara emosi menjadikan pelajar lebih mudah memberi perhatian dan menghasilkan ingatan yang lebih kukuh. Isi yang kedua ialah emosi positif meningkatkan retensi dan motivasi belajar. Apabila pelajar mengalami emosi positif seperti minat, keseronokan atau rasa berjaya, otak akan melepaskan dopamin iaitu bahan kimia yang mengukuhkan hubungan antara sel-sel otak. Ini mempercepatkan pembentukan memori jangka panjang. Emosi yang positif, kesan daripada aktiviti yang menyeronokkan, relevant atau melibatkan pengalaman peribadi akan menjadikan pelajar mengingat lebih lama dan pelajar lebih bermotivasi untuk belajar. Isi yang ketiga ialah emosi negatif melemahkan daya ingatan, di mana emosi yang negatif ini merujuk kepada tekanan, kebimbangan atau ketakutan yang boleh mengganggu proses kognitif penting dalam pembelajaran. Emosi negatif ini akan menjejaskan tumpuan dan pemprosesan maklumat serta melemahkan proses penyimpanan maklumat serta daya ingatan. Isi yang terakhir ialah emosi membantu penyatuan memori, di mana emosi membantu penyatuan memori dengan mengaktifkan amigdala yang seterusnya mempengaruhi hippocampus untuk menyimpan maklumat dengan lebih kukuh. Pengalaman atau bahan pembelajaran yang emosional akan lebih mudah menjadi memori jangka panjang kerana emosi menandakan maklumat itu sebagai penting dan meningkatkan kebolehan untuk mengingatnya kembali. Yang terakhir iaitu strategi pengurusan emosi membantu ingatan. Isi yang pertama iaitu teknik pernafasan dan merehatkan diri. Latihan pernafasan perlahan dan merehatkan diri ini membantu menurunkan aktiviti stres dalam otak, menjadikan pelajar lebih tenang dan juga mudah fokus. Apabila tekanan turun, memori kerja berfungsi dengan lebih stabil dan maklumat lebih mudah untuk diingati. Isi yang kedua ialah pengurusan emosi dan stres, di mana kemahiran mengenal pasti emosi, mengawal tekanan dan juga mengekalkan mood seimbang membantu mencegah gangguan pada perhatian. Apabila pelajar dapat mengurus stres dengan baik, beban mental berkurang dan proses mengingat menjadi lebih jelas. Isi yang ketiga iaitu pembelajaran berasaskan emosi positif dan sokongan sosial, di mana suasana pembelajaran yang menyeronokkan serta dorongan rakan dan juga guru meningkatkan keyakinan serta motivasi. Emosi yang positif ini dan hubungan sosial yang baik merangsang penglibatan aktif, menjadikan maklumat lebih mudah untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang. Yang terakhir iaitu refleksi dan cacatan emosi, di mana pelajar menulis refleksi ringkas tentang perasaan semasa belajar, membantu pelajar untuk memproses pengalaman mereka. Ia memberi peluang untuk menilai apa yang difahami, menghubungkan emosi dengan pembelajaran dan akhirnya menguatkan ingatan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.